Okay, Assalamualaikum geng. Petang ni aku repeat lagi Pulau Jerjak geng. Hari tu sebelum ni aku dah main sekali. Aku main malam aku tidur kat sini sampai pagi. Tapi aku kumpau lah. Dia makan sekali putih. Jadi tak puas hati kan, aku repeat balik kali ni. Bukan apa geng, sebab aku kalau boleh nak gasak kat sini sekali. Tak gasak pun dapat sekok dua pun jadi lah. Janji puas hati kan. Sebab kita nak pergi tempat lain pula kan. Tapi hati tu masih tak puas lagi kat sini kan. Jadi aku main lagi geng. Harap-harap malam ni adalah hasilkan sekok dua kan. Lepas ni baru kita boleh pick up di tempat lain pula. Hari ni aku tak main seorang, aku main dengan adik aku. Lihat. Malam nanti ada seorang je adik aku main kat. Kami 3 orang duduk sampai pagi. Esok pagi balik lah. Ni geng. Ayak cun ni. Ada hasil lah. Brother yang main pagi tadi pun, dia balik tadi pun dia gasak gerot-gerot tak usang tak. Ada aku 4-5 ekor kan. Harap gerot-gerot tu ada lagi kan. Geng, kita set up lampu dulu. Lagi kita buat koyan tak. Bismillahirrahmanirrahim. Mailah cakap itu. Allah. Depan ni pun masuk cakap ni. Time is now ni geng. Time is now ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap satu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Lihat ada lihat. Oh, sangkut. Ui. Itu ada. Tali ke? Ada. Oh, cut lah. Ada tali ke apa tu? Masih kumpau lagi. Belum ada sambaran lagi. Terlihat tu. Tunggu adik pesuang dia main. Ya bang, dapat ambil tu. Esok 8 pagi bang. Ya? 8 pagi esok. 8. Weh. Nah, kita tak ni. Nah. Dia suruh letak. Tali yang tak tengok langsung layak dah. Simple yang mata. Oh, sotong balai umpan. Sotong nak balai udang. Nah. Sotong balai udang. Oh, pandai.
Pelampung tenggelam satu ni. Pelampung tenggelam satu. Timbul balik. Boleh balas kali dia. Dayat, main tengok pelampung Dayat. Dah. Kecil lah. Kecil. Tanda. Baby tanda. Ikan tanda kecil. Ikan tanda lah ke ni. MJ kecil. MJ hitam. Mana buah rayak ni? Tu buah rayak tu. Mana? Tu, pak tu. Punya halus. Tak apa dia main, janji dia main. Dah lagi tu kawan dia. Kita makan Maggi dulu geng. Woi, udang ni udang umpan bah. Dah aku beli. Makan dulu. Biasa geng, ayat dia ikan tak makan, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni berat macam lah, tapi tak melawan. Woi, ikan. Woi, ikan duri. Hei. Ambil ikan duri ni. Boleh lah, boleh buat jemuk boleh lah. Haram tak melawan langsung. Ha? Tak apa. Makan diam-diam lah. Ikan ni banyak tu orang tak. Makan main-main. Oh, kasak ni kasak. Duri lagi. Haram tu.
Duh. Duri kau sini lain macam lah. Macam cacat tak cacat macam mana tu? Hai. Baling tepi duri, baling tengah pun duri. Mana? Oi, gegerut. Gerut. Oh, gegerut okey ya saya ni. Okey, saya mendapatkan gerut. Oi, tak kena kat mulut. Kena. Saya ekor kecil. Hmm? Ya. Dia ada ni ke dia? Try balik kat ni. Pakai pelayar tu bang. Dia nak start makan dah. Ada tu. Ha, oh. Oh, jangan nanti. Lek. Oh, jenah. Oi, dayak potong kita tadi sare teh. Jenah. Oh, jenah. Oh. Oi, dekat sikit lah. Ha? Dekat sikit lah. Tengok aku seorang balik ke tepi-tepi lah. Umpama ni? Udang gua. Memang dia. Ingatlah ni awak tu. Oh, biarlah. Ingat kamu. Hang pegang gelok sikit ikan tu buat. 1, 2, 3. Boleh lah. Tengah 400 gram lah, 400 gram. Dah. Ikan apa? Hah? Lek. Jenak lagi. Oh, dia kok jenak lah. Tarik mai. Jenak lagi. 2 ekor jenak. Aduh. Saya tadi ke ni? Tempat apa ni? Tenung. Oh, tu menung lah. Mungkin lah. Tak sikit. Champion jenah 2 ekor ah. Walaupun saya tak besar tapi jenah ah. Makan dek, nanti. Ya. Oi. Sekarang dah 6:30 pagi dah. Malam tadi ada hasil jenah 2 ekor yang adik aku dapat. Pagi ni tengah main pelampau balik. Rupa dah siakap pagi ni. Lepas gasak nak gerut. Aku masih lagi mencari siakap. Siakap pun tak nampak rupa lagi. Udang selok ni tak mau ke? Hei. Oi, pakai tu doang. Một bé con ư thôi.
ikan bah. Nurut dah tu. Nurut. Aku tarik hidup. Dia dah. Ambo apa udang kepek ah? Aku dapat lagi jenahak tekok ni. Dia betul. Hat-trick. Hat-trick ah. Jenahak ni tekok. 3 ekor ah jenahak. Oh, ada kecil. Kecil ah. Pas balik lah, kecil ah. Dah geng, 3 ekor dah. Ni baby lah, pas balik lah. Dah. Bang di dalam ah. Tak sampai tangan jari yang tak sampai. Malam. Dia masuk dalam batu lah. Tempat dia batu bang. Duduk. Kemai bang. Oh, minum ayak oh. Ah, minum cepat. Minum teh air tu. Oh. Minum teh air tu. Ha? Habis dah. Roti mana? Kemai bang. Saya bakal lempak ni. Ha, Bibik. Bibik, turun. Ha, Bibik. Nanti pokok oh. Nak balik lah. Tengok hasil. Jenahak. Jenahak lagi baby. Gerut. Duri. Mungkin lama dah. Duri. Ini umpan. Potong. Umpan ni buah ni. Apa ini? Geng. Sekarang pukul 8 lah. Kami pun nak balik lah. Tak jawab okey lah. Walaupun aku tak gasak naik MJ 3 jari seekor lah. Petikan duri. Adik aku dapat jenahak 3 ekor. Tapi tak apa, lepas ni boleh pergi main kat tempat lain pula. Lega dah. Kita tidak ada tak puas hati kan nak main sini lah. Kali ni ada jenahak apa 3 ekor walaupun tak besar sangat. Tapi tak apa, okey alhamdulillah. Tengok apa ni kita pergi kat mana pula oh. Lihat. Apa ni nak pergi mana pula? Oh. Pulau Gedung. Lagi bawah. Ha? Pulau Rimau. Pulau Rimau apa? Best Pulau Rimau. Pulau Gedung ah. Ha? Medan Pelata. Pulau Gedung ah, tak sapi. Okay kan? InsyaAllah. Tadi kita pergi kat mana Pulau Gedung. Aku duduk teringin nak pergi Pulau Gedung ni. Brother tu kata dia gasak kat Pulau Gedung tu belakang tu. Ke pulau pada Pulau Man belakang Pulau Gedung kan. Pulau Gedung tu kita gasak kan benda bing itu. InsyaAllah kita cuba try pergi jumpa nanti tu. Okay, assalamualaikum. Okay. Saya nangkap besar belakang tu. Kat Lampung. Tapi dia tak ambil. 11 minit ni nak balik ni.
Live lah sekali cakap.